A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pengisian pagi ini, mari sama-sama kita memperbaharui tentang solat kita. Betapa penting solat dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memfardukan salat fardu kepada kita sebanyak 5 kali sehari semalam. Dan selain daripada salat fardu, kita digalakkan untuk mendirikan salat sunat. Dan salat sunat ini kalau kita tengok, setiap hari ada beberapa jenis sunat. Yang pertama sunat rawatib, sama ada muakkad ataupun ghairu muakkad, sebelum dan selepas salat fardu. Yang kedua salat duha. Yang ketiga salat malam yang kita namakan tahajud. Dan yang keempat lain-lain salat antara salat mutlak dan sebagainya, untuk memberi kepada kita ruang dan peluang bagi kita mendirikan salat dengan jumlah yang tidak ditentukan. Ini bermakna bahawa kehidupan seharian kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita sentiasa mengingatinya. Kita sentiasa berfikir tentang kebesarannya, dan kita sentiasa merenung ayat-ayatnya, dan bagaimana peranan zikrullah, peranan tafakkur, peranan mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala boleh memberi kesan dan bekas kepada diri kita, terutamanya ialah kepada hati, pada pikiran dan kepada jiwa kita. Dan itulah antara kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita mendirikan sebanyak mungkin salat, selain daripada salat fardu, dan dengan salat sunat, yang pelbagai salat sunat yang digalakkan kepada kita untuk mengerjakannya dalam sehari semalam. Dan apabila kita mengambil, intinya ialah Allah SWT suruh kita sentiasa mengingatinya dalam 24 jam sehari semalam, bagi kita mendapat sesuatu yang Allah Ta'ala sediakan di sebalik disyariatkan salat tersebut kepada kita. Yang jelas Allah Subhanahu wa ta'ala sebut bahawa zikir itu memberi ketenangan kepada kita, ya. Dan zikir ini banyak, ya. Allah Ta'ala jadikan kepada kita ni zikrullah itu pelbagai, ya. Kalau salat antara yang disebut sebagai zikir yang paling utama. Dan zikir salat ini adalah meliputi anggota, meliputi hati, akal kita, dan meliputi percakapan, perkataan kita. Dan seolah-olah dia mencakupi ketiga-tiga jenis zikrullah. Dan bagaimana apabila zikir salat ini diamalkan oleh kita, dan dia merupakan sebesar-besar bentuk zikir kepada Allah, seutama-utama bentuk zikir kepada Allah,
Maka perkara yang paling bernilai kepada kita sebagai seorang manusia yang hidup dalam kehidupan seharian kita bergelombang dengan pelbagai masalah kehidupan, sama ada masalah peribadi kita, dengan kesihatan kita, dengan keuangan kita, dengan keluarga kita, yang kedua berkaitan dengan orang yang berada di sekeliling kita, yang memberi tekanan kepada kehidupan kita dalam pelbagai bentuk, dan lebih-lebih lagi dalam masyarakat kita. Dan ini semua adalah perkara-perkara yang kita terpaksa hadapi dalam kehidupan kita seharian. Ibarat gelombang-gelombang yang terpaksa kita hadapi, ibarat ombak-ombak di lautan yang terpaksa, badai-badai lautan yang terpaksa kita hadapi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta kepada kita, Dia lebih mengetahui apakah persiapan, persediaan yang perlu ada pada diri kita, supaya kita tetap menghadapi cobaan, menghadapi masalah itu dengan ketenangan, dengan kita tidak lalai diri kepadanya, dalam kita sentiasa menghadapi dengan penuh ketabahan dan sebagainya. Maka tidak ada perkara lain yang boleh memberi kepada kita ketenangan, tidak ada perkara lain yang boleh memberi kita kepada kita kesabaran, ketabahan, melainkan dengan kita mendirikan salat, melainkan dengan kita mendirikan salat. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Allah Ta'ala sebut, ketahuilah bahawa zikir kepada Allah Ta'ala itu boleh memberi ketenangan kepada hati-hati kamu. Dan di sana kalau kita lihat kaitan salat, bahawa salat itu betul-betul menghubungkan diri kita kepada Allah. Lama wa aqimis salat dari zikri, dirikanlah sembahyang itu mengingatkan engkau kepadaku, kata Allah. Fazkuruni azkurkum. Jadi Tuhan sebut fazkuruni azkurkum, maka kamu ingat kepadaku, nescaya aku akan ingat kepada kamu. Jadi apabila kita jaga salat yang fardu tepat pada waktunya, tambah pula dengan yang sunat, yang kita yakin apabila kita ingat kepada Allah dengan cara yang betul, dengan cara yang paling disukai oleh Allah, Tuhan akan ingat kepada kita. Itu janji Allah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Tuhan tidak sekali-kali Dia memungkiri janji. Taruh hati kita, diri kita ini, kita soal diri kita, adakah kita nak tenang, adakah kita nak Tuhan ingat kepada kita? Maka kalau kita nak tenang, kita nak Tuhan ingat kepada kita, jangan kita lupa Allah, jangan kita lalai dengan Allah. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salat ini sebagai bisikan antara hamba dengan Tuhan, antara hamba dengan Khalik Pencipta. Jadi sentiasalah kita berbisik-bisik. Kalau kita sesama manusia biasa, kalau kita menghadapi masalah, tekanan hidup, biasa kalau kita bercakap dengan kawan kita, kita mengadu kepada ayah dan ibu kita, kita mengadu kepada seseorang, maka kita akan rasa ringan, kita akan rasa ringan. Begitulah kalau kita mengadu kepada Allah, kita berbisik dengan Allah, bagi tahu kepada Allah, maka nescaya kita akan rasa ringan dalam kita menghadapi pelbagai masalah kehidupan. Cuma tahu lagi bagaimana keyakinan kita terhadap diri kita dalam menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, seharusnya kita yakin bahawa itulah amalan yang paling utama kepada kita yang sepatut kita jaga. Nabi SAW kalau menghadapi masalah, Nabi mendirikan salat. Bahkan salat ini memberi ketenangan kepada Nabi. Nabi sentiasa menyebut kepada Sayyidina Bilal, supaya iqamah arihna ya Bilal bisalat. Rehatkanlah kami wahai Bilal dengan sembahyang. Ini betul-betul salat ini memberi ketenangan kepada kita. Bahkan kepada baginda Nabi SAW. Dan Allah SWT bersebut dalam Al-Quran dalam dua tempat, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, bawalah pertolongan kepada aku dengan penuh kesabaran dan dirikan salat. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini menunjukkan kepada kita untuk mendapat pertolongan daripada Allah dalam kita menghadapi apa sahaja liku-liku dalam kehidupan, maka dirikanlah salat. Dalam ayat lain, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin.
Bahulah pertolongan dengan aku, kata Allah, iaitu melalui kesabaran. Kita kena sabar dan sembahyang. Jadi oleh kerana itu, marilah sama-sama kita mengingatkan diri kita masing-masing supaya kita jaga salat dan kita berusaha untuk mendapat segala benda yang Tuhan sediakan di sebalik ibadat yang difardukan, disyariatkan kepada kita, dengan kita mendapat manfaat. Cuma di sini Ustaz ingin beri satu peringatan. Kadang-kadang orang kita ni dia salah anggap terhadap solat. Dia menganggapkan solat ini sebagai satu ibadat Tuhan, untuk dia berhubung dengan Tuhan semata-mata. Kewajipan dia terhadap Allah semata-mata. Jadi tak ada kaitan dengan dunia. Semata-mata kerana Tuhan wajib semayang, maka dia bersolat, dia semayang. Maka dia menganggapkan itu satu kewajipan yang perlu dia buat, yang dia mengharapkan pahala di akhirat nanti. Tak ada masalah, betul, itu pun betul. Tapi kena ingat di sebalik itu bahawa solat adalah sebahagian dunia kita, bukan untuk akhirat kita semata-mata. Kalau letak bahawa solat ini untuk akhirat semata-mata, itu salah. Tak betul. Sebab Allah Ta'ala syariatkan kepada kita semua syariat yang di atas dunia ini, dia ada kaitan dengan kehidupan dunia kita. Dia ada kaitan dengan kehidupan dunia kita. Manfaatnya bukan sekadar manfaat akhirat, bahkan manfaatnya atas dunia begitu besar untuk kita kecapi sekiranya kita laksanakan setiap yang disyariatkan oleh Allah, yang difardukan oleh Allah. Walaupun pada zahir kita tengok dia berbentuk ibadat untuk pahala akhirat semata-mata, tetapi hakikatnya dia memberi manfaat begitu banyak, begitu penting kepada kita semasa hidup di dunia. Maka kalau kita lihat pada kepentingan itu, kepentingan yang tak dapat kita nak beli. Tenang ini benda yang tak dapat kita beli. Kita ada 1 juta duit, 2 juta beli, 2 juta duit, 1 bilion duit, nak beli tenang tak dapat. Kita nak beli pertolongan Allah, tak dapat. Tuhan ini bukan boleh bagi rasuah. Jadi oleh kerana itu penting untuk kita dapat pertolongan Allah, untuk kita mendapat ketenangan hidup, untuk kita mendapat kebahagiaan hidup kita. Maka jagalah salat, peliharalah salat. Sesibuk mana kita, sesibuk mana, sesusah mana kita, jagalah salat. Jagalah sembahyang. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Datanglah salat, datanglah menuju kejayaan. Marilah salat, marilah menuju kejayaan. Ini kenyataan yang tak dapat kita nafikan. Laungan azan yang sentiasa kita dengar dalam berbagai lapisan masyarakat kita, di mana-mana atas dunia ini kita mendengar laungan ini. Yakinlah kita bahawa kejayaan hidup kita adalah terletak kepada apa sikap kita terhadap ibadat salat yang difardukan, yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Jadi sekadar itulah untuk pagi ini. Wabillahi